Tuan Yang di-Pertua, seterusnya kerajaan yang ada hari ini terus komited memacu pertumbuhan negara dengan tasawur yang lebih luas bagi meletakkan Malaysia di jajaran kukuh dari masa ke semasa. Jelas dia jika dicongak pembentangan bajet petang ini adalah yang keenam sejak saya mengambil alih pentadbiran dan juga adalah bajet negara kali ke-56. Sesungguhnya juga bajet 2015 ini menjadi bingkisan pelengkap kepada 10 rancangan Malaysia. Selanjutnya pada Mei 2015 nanti bermulalah jendela rancangan Malaysia ke-11. Serentak itu, satu pendekatan baru sedang digariskan yang dikenali sebagai Strategi Pembangunan Nasional Malaysia atau Malaysian National Development Strategy atau MyNDS. MyNDS akan menjadi antara formula kepada perancangan dan penyediaan program serta projek di bawah rancangan Malaysia ke-11. Ia akan menggunakan sumber yang terhad secara optimal, yakni menumpukan pada projek dan program berimpak tinggi, kos yang rendah serta pelaksanaan secara cekap dan pantas. Artinya bajet 2016 kelak akan menjadi pemula pada pelonjak akhir memacu separuh dekad Malaysia dalam menuju status dengan izin High Income Advanced Economy menjelang tahun 2020. Merujuk kepada perjalanan negara-negara lain seperti Korea, Jerman, Jepun, Taiwan maupun China, di mana kebanyakannya bermula dengan asas pertanian sebagai ekonomi mereka dan kini beralih kepada asas ekonomi yang mengutamakan pengetahuan, kemahiran, inovasi dan kepakaran yang tinggi. Jika dapat diterangkan dengan bahasa yang mudah, perancangan dan instrumen ekonomi kepada sesebuah negara perlu disesuaikan mengikut musim dan peredaran masa serta tuntutan domestik dan global. Justru untuk terus kekal relevan, Malaysia sewajibnya dengan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran tinggi, kepakaran, kreativiti dan inovasi. Tuan Yang di-Pertua, sememangnya dari sudut ekonomi, sesebuah negara yang pesat membangun tidak boleh lari daripada menjana kekayaan menerusi aktiviti capital economy. Namun demikian, dari sudut kesejahteraan rakyat, kita mendengar keluh kesah, sungutan dan rungutan orang ramai. Mereka bertanya melalui komen-komen blog, surat-surat yang diterima, mesyuarat, temu bual, sesi dialog, wacana semasa akan persoalan bahawa angka berjuta-juta, peruntukan berbilion-bilion dan pelbagai projek mega, apakah manfaat kepada rakyat terbanyak? Bak kata orang kampung saya di Pekan, maaf bercakap, rasanya perkara-perkara dokumen bajet begini serta apa disebut seperti jauh dan tidak ada kena-mengena dengan pakcik, makcik, kawan-kawan, bukan saja di luar bandar, malahan juga di bandar.